Hai semua, nama saya Irfan Zaini. Dalam cerita Hantu Balik Pagi ni, saya buat watak Kumar. So, Kumar ni seorang nerd, lepas tu dia bergagap and also dia memang suka dekat satu karakter ni, nama dia Mala. Watak Kumar ni saya dapat daripada Production Victory, Cik Kumarish. Sebenarnya, watak ni dia memang interesting lah. I suka karakter-karakter yang challenging. So, karakter ni kita kena gagap kan. So, kadang-kadang bila saya tengok skrip tu, sebelum saya pergi scene, saya dah decide mana saya nak letak gagap tu. Sebab kita bukan setiap hari gagap-gagap kan. So, bila baca skrip tu, okey lah, saya letaklah kat mana-mana. Lepas tu, shoot dia kebanyakannya malam, kat dalam hutan. So, I think that was challenging sebab banyak mosquito. And also, van yang kita bawa tu tak ada aircon. So, memang complicated lah. But then, at the end of the day, memang fun lah. Kita memang enjoy gila shoot ni. So, I had a good time.